menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri hikmah daripada hadis. Kita masih lagi berbicara tentang menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi menuntut ilmu untuk menyombongkan diri. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtagha al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yuqbila bi af'idatin nas ilaihi fa ila an-nar wa fi lafdhin dakhalahu Allahu an-nar. Daripada Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan sebutan sebagai ulama atau untuk memperdaya orang-orang bodoh atau untuk memalingkan manusia kepadanya, maka ke atasnya api neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan Allah akan memasukkan dia itu ke dalam neraka. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang belajar ilmu untuk selain Allah ataupun menginginkan selain daripada Allah, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya kelak di dalam api neraka. Daripada hadis ini kita fahami tuan-tuan, bahawasanya menuntut ilmu itu mestilah murni kerana Allah Ta'ala. Kalaulah ada seseorang yang menuntut ilmu kerana nak dipanggil ulama, supaya orang panggil dia ni orang alim, wah ni orang alim, ataupun kerana nak memperdayakan orang-orang bodoh untuk mengeksploitasi sebahagian manusia, ataupun untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, nak duduk di center supaya orang senantiasa melihat dia, supaya orang senantiasa fokus kepada dia, orang senantiasa memuji dia dan seumpamanya, maka Allah Ta'ala mengatakan api nerakalah ke atas orang ini. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kita menuntut ilmu ini mestilah kita kena ikhlas, kenalah ia murni kerana Allah Ta'ala. Memang menuntut ilmu itu mesti kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak mendapatkan wajah manusia, kerana ini hanyalah akan menjadi sia-sia. Walaupun kita mendapatkan di atas dunia itu apa yang kita nak, kita dah menuntut ilmu dan kita dah mendapatkan apa yang kita nak daripada kita tuntut ilmu itu tadi. Kita dah dapat pujian manusia, orang dah panggil dah kita orang alim, ni lebay, ni kiai, ni tok guru dan seumpamanya. Atas dunia ni mungkin kita akan dapatkan perkara tersebut, tapi di akhirat nanti balasannya itu sangat-sangat dahsyat. Nabi menyebutkan ke atasnya itu adalah api neraka. Murni menuntut ilmu kerana selain daripada Allah Ta'ala, itu sudah pasti ke dalam neraka. Seperti yang disebutkan dalam hadis, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Maka marilah sama-sama kita refleksi balik diri kita, betulkan balik diri kita, betulkan kembali niat-niat kita dan menuntut ilmu itu kerana Allah Ta'ala. Dan kita sebenarnya tidak terlepas daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukanlah waktu kita belajar di sekolah sahaja ataupun belajar universiti sahaja, masuk kelas sahaja. Dan sebaliknya kita mendapatkan manfaat di mana-mana. Maka hendaklah kita memfokuskan niat kita itu kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Mudah-mudahan amal